Ya. Dengan Nakabah. Pemilik rumah ni orang kaya, kerja apa pemilik rumah ni? Kerja Petronas apa? Pemilik rumah Petronas. Dia mas Petronas. Pemilik rumah ni Kepala Petronas. ketua lah, pengurus. Ada kolam renang lagi. Oh, Ada bayar pemerintah. pemilik rumah ni asalnya tu kepala Petronas, orang yang sangat kaya. Masa belum tsunami tu dia memang seorang yang amat pemurah, suka derma, suka tolong orang susah, bawa orang haji. Lepas tu masa hari tsunami Allah hantar kapal tu atas bumbung. Makcik ni kata dia ingatkan orang hantar bantuan kapal, dia pun naik atas kapal tu. Rupa-rupanya dalam kapal tu tak ada yang mengemudi pun, hanya kapal kosong. Beberapa orang naik atas kapal tu. Dulu kami tangga dia biasa pulang suami. Tempat yang Zul tunjuk tu yang ada nama-nama almarhum arwah yang dah meninggal tsunami, sebenarnya tempat garaj. Sewaktu tsunami kereta tu dibawa air. Tinggallah rumah ni saja yang utuh. Gerakan sifat baik, Allah selamatkan. Kecil tu kamar pembantunya. Ini dia duduk di dapurnya. Yang dapur, ini dapur, itu kamar pembantunya, atas tu rumahnya lagi. Kepala Petronas tu orangnya baik, makcik ni bilang. Ni kamarnya di sini. Makcik ni nasihat, jangan tinggal solat, jangan lambat solat, jangan tinggal solat. Sebelum Islam Hindu, masih sekarang ada. Jom kita ke Masjid Raya Baitur Rahman untuk solat Zuhur, Asar. Bapak bilang tadi masjid apa ni? Masjid yang dulunya Hindu, yang di Dapuri sana, jauh sana. Tempat wuduk di Raya Baitur Rahman Masjid, di bawah tanah, sama mirip dengan Masjid Nabawi. Ini bukan Madinah ya, ini di Aceh. Nak ikut ni Mi. Bismillah.